Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang ke-36 yang bertajuk menunaikan keperluan saudara muslim dan keutamaan ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin qurabatan min qurabid dunya nafasa Allahu anhu qurabatan min qurabil yaumil qiyamati wa man yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni abdi ma kana ba'du fit auni ahihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahlillahu lahu bihi tariqan ila jannati wa ma ajtama'a qaumun fi baitin man buyutillahu yatluna kitaballahu wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihimu sakinah wa ghashiyahumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa zakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a bihi amalahu lam yusrik bihi nasabahu rawahu Muslim bihadzal lafzi. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melapangkan kesempitan dunia seseorang mukmin, Allah akan melapangkan kesempitannya pada hari kiamat. Sesiapa yang mempermudahkan urusan orang yang dalam kesusahan, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Sesiapa yang menutup keaiban saudara muslim, Allah akan menutup keaibannya di dunia dan akhirat. Allah akan sentiasa membantu hambanya selagi dia membantu saudaranya. Sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke syurga dengan ilmu tersebut. Tidak berhimpun sekumpulan muslim dalam mana-mana rumah Allah dalam keadaan membaca dan mempelajari Al-Quran semasa mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat yang meliputi mereka, para malaikat akan menaungi mereka dan Allah akan menyebut perihal mereka kepada para makhluk di sisinya. Sesiapa yang amal solehnya sedikit, maka nasab keturunan tidak boleh mengangkat darjatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz ini.